Okey, Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar tentang kadaran. Okey, so kadaran. Sebelum ni kita dah belajar tentang nisbah dan kadar. Hari ini kita akan belajar tentang kadaran. Okey, kadaran ni, kalau sebelum ni nisbah ni, kita mesti dua unit yang sama. Contohnya, kalau kita tulis 50 perkataan, nisbah dengan 100 perkataan. 50 nisbah 100. Tapi kalau kadar, maksudnya kita kena bandingkan dua kuantiti yang berbeza. Perkataan dengan minit. 45 per 5, 45 perkataan per 5 minit, macam tu. Okey, kalau kadaran pula adalah kita bandingkan dua nisbah atau kita hubungkan dua nisbah ataupun dengan dua kadar. Jadi sebab itulah bila kadaran dia simple je, dia hanya ada pecahan. Dia ada pecahan sama dengan pecahan. Dia mesti ada pecahan dan pecahan sama dengan pecahan. Ini adalah kadaran. Maksudnya contoh kalau yang macam ni, contoh kalau Afi dia type 45 perkataan dalam 5 minit. Dan tapi dalam 60 minit pula dia boleh type 540 perkataan. Jadi dia ada dua kadar dekat sini. So bila kita buat, kita bandingkan 45 perkataan per 5 minit sama dengan 540 perkataan per 60 minit. Jadi dia dah jadi kadaran. Kadaran macam tu, dia mesti kiri kanan ada per, kemudian tengah-tengah dia adalah sama dengan. Okey, ni contoh contoh 7. Dia cakap tulis satu kadaran bagi setiap situasi yang berikut. A. Jika 10 biji kacang mempunyai jisim 17 gram, maka 30 biji kacang mempunyai jisim 51 gram. Okey, jadi maksudnya dia cakap 10 biji kacang berat dia, jisim dia 17 gram. 30 biji kacang, jisim dia 51 gram. Jadi apa yang kita kena buat? Kita hanya perlu buat pecahan sebelah-sebelah. Sebelah kiri 17 gram per 10 biji sama dengan 51 gram per 30 biji. Dia sama dengan situasi macam kalau kita beli buah apple. Contoh 5 biji RM10 contoh. 5 biji RM10. Jadi kalau kita beli 10 biji RM20. Kalau kita beli 15 biji RM30. Itu maksudnya kadaran. Dia bertambah-tambah dalam keadaan yang sekata lah. Okey. So, contoh yang latih diri 4.3A, nombor 1. A. Jika 3 biji bola berharga RM5, maka 12 biji bola itu berharga RM20. Jadi, cara dia adalah, macam saya cakap tadi, kita kena buat pecahan. Kiri kanan ada per. Tengah-tengah ada sama dengan. Okey, jadi dia cakap 3 biji bola RM5. Jadi kita tulislah 3. Kita boleh tulis 3 biji per RM5. Sama dengan, mesti ada sama dengan tengah-tengah. Kemudian dia cakap 12 biji 20. Jadi 12 biji per RM20 ataupun 12 bola, 3 bola, macam itulah kan. So ini dah cukup dah kadaran. Dia ada pecahan kiri kanan. Untuk braille, macam yang saya cakap sebelum ni, untuk braille kalau ada pecahan yang melibatkan huruf, macam ni ada biji, ada RM, jadi kita akan menggunakan buka tutup pecahan ada apa. Maksudnya kita kena 1, 2, 3, 5, 6 untuk ada. Lepas tu baru tulis 3 biji. Kemudian untuk per tu tulis 4, 6 slash. Kemudian baru RM5. Kemudian baru tutup pecahan dengan 2, 3, 4, 5, 6 tu. Kalau pecahan yang ada huruf mesti kena ada buka tutup pecahan tu lah. Okey, dan dia mesti guna 4, 6 slash. So kita akan tulis 3 biji per RM5 sama dengan 12 biji per RM20 untuk kadar. Untuk kadaran. Okey, so contoh seterusnya, tinggi 4 blok kayu yang disusun menegak ialah 24 cm. Apabila Raju menyusun 13 blok kayu menegak, tinggi susunan blok ialah 78 cm. Pun sama, saya ulang, dia mesti buat pecahan per kiri dan kanan. Pecahan kiri dan kanan. Jadi dia cakap 4 blok kayu 24 cm. Jadi kita akan tulis 4 blok kayu. Okey, 4 blok kayu per 24 cm. Sama dengan
13 blok kayu per 78 cm. Dia kadaran dia mesti ada kiri kanan. Apa per apa sama dengan apa per apa. Okey.